Okey lah guys, Assalamualaikum. Jadi di konten kali ni kita akan bermain Roblox lagi. Dah lama kita dah tak main Roblox dah. Jadi ini nama kita yang baru dah. Kita dah tukar jadi apa? Jadi dia botak licin 45. Alright. So jadi kita hari ni nak main game apa? So kita akan main game yang sangat mencabar, iaitu game ini. The Escape Running Head. Saya pun tak pernah main game apa ni. Harap best lah kot. Let's go, kita mula dulu. Tapi kalau tengok kat YouTube memang best. Sampai ada emote sekali. Sekejap. Dia emote dia ni lah. Oh ni emote dia. Animation dia macam ni. Oh macam tu okay. Tak apa, kita buat thumbnail dulu. Kita buat macam ni lah. Macam ni kita buat thumbnail. Sabar. Screenshot. Alright, siap. Jom. Stop dulu. Okay dah, jom. Kita tak payah membuangkan masa. Kita kena terus bermain. Main je. Kejap, dah ambil screenshot dulu. Belum pun. Baru betul. Dah jom. Sama balik. Ni jaga-jaga ni. Mati kita guys. Sekali lagi. Hop. Hayah. Wah. Mantap bro. Kira ni kan mesti ada. Kan dah kata dah. Tata. Alah. Okay, kita dah sampai ke tangga. Ni kena jaga-jaga sebab dia ada kan dah kata malah mati guys. Tapi kena jaga-jaga sebab yang ni ada ni. Ya. Susah banget cok. Memang susah. Kita kena hati-hati. Okey, angkat. Okey, ni baru step pertama. Kita akan langsung ke step kedua. 1, 2, 3. Alright bro. Okey, ni step kedua. Sebelum itu joget dulu. Joget. Sabar. Ni. Toy. Okey dah. Jom kita ni. Oh, lupa nak beritahu. Siapa yang tengok video ni jangan lupa like, subscribe, komen and tekan apa? Saya tak tahu, tapi tekan subscribe tau. Sebab kita hampir menuju ke 100 subscriber. Nanti kita akan melanjut ke banyak game seterusnya. Tengok macam mana. Kalau ada part ataupun ada apa? Taklah. Okey, ni kena hati-hati. Sebab tengok. Alright, let's go. Tolong subscribe tau. Okey, ni jaga-jaga. So, kita akan pergi sini dan dia kepung cok. Kejap, macam ada jalan lain. Ni tak boleh dah. Sabar. Alright, let's go. Terkejut. Memang susah.
Bagi pancingan lo. Sini. Sini. Alright. Okay. Let's go. Macam tu. Dia akan buat pancingan macam tu. Alright. Ni pintu masuk dia. Kita akan lalu sini. Alamak. Jangan risau. Woi, makcik. Jangan. Okay. Hap. Tak guna. Betul lah. Sabar. Okay. 1, 2, 3. Hap. Alright. Hai. Okay. Kita sudah mendapat checkpoint. Okay. Mantap. Okay. Ni baru stage kedua. Sekarang kita akan masuk stage ketiga. Oh ya. Okay dah. Jom. 1, 2, 3. Pada yang tak tahu cara nak menangkan, tak apa. Saya akan ajarkan macam mana. Mula-mula kita akan pergi ke sini. Kalau korang nak pergi sana boleh. Tapi sebaiknya pergi sini lah. Sebab sini senang sikit. Sabar. Okey, hentak. Wow. Okey. Let's go. Jom jalan. Kenapa ada bayang? Oh, tu. Okey. Yang ni. Korang nak pergi sini boleh. Nak pergi sana boleh. Tapi sebaiknya pergi sini. Lagi cepat. Daripada pergi guna jalan sana tu. Syafil. Hui, pakcik. Dah kenapa lari-lari tu? Okey. Pakcik, okey. Oh, alright. Begitu. Hai, monster. Hai, kepala. Okey, sekarang kita dah mendapatkan checkpoint. Macam mana kita nak lari pada dia orang? Kita kena pergi sana. Straight saja. Ni kan. Kita straight je. Sebab jalannya dekat situ. Nanti kita akan pergi kat sini. Okey, kita dah dapatkan checkpoint yang kedua. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi nanti kita akan buat part-part macam tu lah. Mana kepala dia? Oh, ni. Okey. Lompat. Okey. Tu je kan kepala dia. Ke ada lagi? Oh, tu je. Okey. Yang ni memang susah sikit. Dia punya yang kalau ikutkan laluan keluar tu yang warna merah tu. Jadi kita kena guna laluan tepi lah. Supaya selamat. Dan jangan lupa lompat-lompat sekali. Kalau tak lompat jadi macam ni. Faham? Okey ya. Macam ni ya. Kayak. Alright. Akhirnya kita sudah mencapai stage 4. Macam biasa kita buat. Okey dah, jom. Sorry lah ya sebab saya sakit tekak. Lagipun bulan puasa sini. Boleh beli. Tak mau. Bazirkan duit. Wih. Oh, ni kelaparan sebab puasa ke? Kan? Okey. Okey, ni saya nak bagi tahu. Apa-apa kalau ada pintu, kita kena start dari hujung. Sebab hujung jalan yang selamat. Okey. Macam saya kata, kena start dari hujung-hujung. Okey, yang ni kena pergi ke kiri. Jangan pergi lompat ke situ Jom. Kita jalan saja. Jangan pedulikan kepala-kepala tu. Alright.
kita sudah mencapai yang checkpoint. Uish. Hai. Dah jom. Okey. Ui. Tak perasan tau. Tak perasan tau. Okey. Okey. Akhirnya kita sudah mencapai stage 5. Okey, ini yang ramai orang kata susah kepada stage 5. Tapi kita akan cuba dulu stage 5. Macam mana susah dia. Boleh-boleh lah. Okey. Checkpoint yang pertama. Okey, ni jauh sikit. Sebab tangga dah dekat situ. Cermin pun susah kalau nak nampak. Tapi ni macam senang je. Tak ada pun macam susah sangat. Tapi ramai orang kata stage 5 ni memang susah. Dia sebab susah sebab dia ada cermin dia tu. Sebab cermin dia buatkan orang susah. Okey, kalau korang nak tahu, jangan pergi kat bulat yang ni tau. Kalau kita pergi kat situ, dia akan keluar jadi macam ni. Macam orang tu. Okey Jangan pergi kat bulat ni tau. Okey, sini. Alright. Okey. Ni walaupun tidak retak, tapi kena ambil yang retak punya. Okey. Jom, let's go. Let's hayo. Papale. Alright. Sabar. Dia kena tengok atas. Dah. Depan muka ni. Dah. Alright. Lompat. Okey, kalau misalnya jangan pergi sini tau. Sebab ni dah ada 3 kepala. Jadi kita tak boleh guna jalan sini. Kita kena guna jalan sini juga. Alright. Sebab apa kan? Kita kena guna dari situ. Sebab ni ada cermin. Dia nak tipukan kita. Okey. Oh, lupa nak buat emote lah. Tapi tak apa. Okey. Macam saya jangkakan tadi, kepada stage 3, apa-apa kena mula dari hujung. Sebab hujung yang selamat. Kan? Apa-apa kena mula dari hujung dulu. Kita tak boleh guna jalan tengah. Nak. Macam ni kan hujung. Nanti dia akan selamat lah. Sini. Lepas tu mula dari sana pula. Hujung. Salah. Ada checkpoint. Okey. Dia ni jangan guna hujung. Ni pergi je tengah. Nak pergi hujung boleh, nak pergi tengah boleh. Tapi sebaiknya pergi tengah. Sebab tengah selamat. Macam ni. Dia nampak susah tapi senang. Okey, ini kena hati-hati. Okey, sini. Ni pun sama. Ni jadi macam tadi. Ni susah sikit. Ni jangan. Okey, ni je. Sebab tadi yang pertama tu je akak menipukan kita. Okey. Waktunya kita tunjuk. Wow. Okey dah. Jom. Kita masuk ke stage 7. Kita kena habiskan juga hari ni. Kita tak boleh buat part-part ni. Kita tak boleh buat part-part. Kita kena habiskan juga.
Dia lompat oh. Checkpoint yang kedua. Saya. Ai. Pandai pula lompat. Okey. Checkpoint yang kedua. Saya. Okey. Hop. Oh yeah. Alah. Saya. Okey. Saya. Saya. Agak bising lah. Okey. Sabar, kita kurangkan sound dia. Okey, dah jom. Ni kena hati-hati. Sebab ramai orang terkalah kat sini. Dengan satu kat sini. So kena hati-hati lah. Boy. Alright. Okey. Ni kita tak payah guna perosotan. Kita guna bawah punya. Bawah yang selamat. Sebab apa kan? Ramai orang kata kerja tu. Alright. Kita joget dulu. Kita nak joget macam mana? Joget macam ni. Okey. Bagi ada semangat. Semangat untuk subscribe. Okay. Step ke-8. Oh. Okay. Sabar. Satu, dua, tiga. Okay. Belakang sikit. Okay, let's go. Macam tu. Sini. Okay. Mendapatkan checkpoint. Okay, ni kena hati-hati. Atas licin, bawah tenggelam. Biar selamat kena. Tak ada checkpoint pula. Okay. Pergi sini. Patut lari sini. Okay. Dia sedang mengikut kita. Tapi tidak semudah itu yang dia dibayangkan. Okay. Checkpoint seterusnya. Tak perasan kau. Sabar. Kita harus sabar. Jangan bertindak segera. Hop. Alright. Tapi tak kena kan tadi? Tak kena kan tadi? Pelik betul betul. Pelik betul. Padahal tak kena apa tadi? Kalau korang dah jatuh macam ni, korang kena tekan lompat je. Nanti dia akan pulih semula. Ingat pesan kita tadi. Apa-apa kita kena mula dari hujung. Aduh. Okey. Itu pun selamat juga. Kita joget dulu. Okey, sudah. Step ke-9. Last. Ini last tau. Step ke-9. Okey, kita dah sampai step yang ke-9. Yeay. Ni siapa yang pernah main dulu? Aki Zulkifli. Aki Zulkifli dah pernah sampai sini dah. Karena kita pula yang pernah sampai ke sini. Alright. Pandai oh. Loh, mula dari awal. Ada checkpoint ke? Okey.
Ni saya akui memang susah. Memang susah, saya akui. Saya mengaku lah. Hop. Ai. Oh. Tunggulah. Okey. Ni. Ni yang buatkan saya yang okey. Hop. Hoi. Hai kepada Dara. Sabar. Sabar. Okey. Tak kena pun. Kena kepala je. Memang susah. Memang susah. Okey. Pot. Okey, let's go. Okey. Okey. Ush, sikit tu. Okey. Okey. Bersabar, sabar. Okey. 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 Hai tak ada checkpoint lagi. Tak apa, tak apa. Okey. 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 Yeah. Checkpoint seterusnya. Habiskan juga hari ni. Habiskan. Kita tak boleh buat part-part ni. Sebab apa? Malas. Jadi kita akan habiskan juga. Okey. Woi. Okey, ni yang paling susah ni. Kita kena hati-hati sikit lah. Kan dah kata dah. Yang tu memang susah tau. Yang tu memang susah. Sabar, sekali lagi. Ush. Tapi aku rasa ikan mano pun pernah juga kan. Dia pernah main kat sini juga. Ikan manor. Okey. Alamak. Sikit lagi. Sikit lagi. Lepas tu kita dah habis. Alamak, ni susah ni. Hati-hati. Ni dia kena seimbang. Hati-hati. Walawai. Hati-hati. Hati-hati. Susah lah dah. Ni susah seimbangnya. Woi. Jalan je lah. Selamat ah. Selamat. Okey. Itu saja dari video kita kali ni. Jangan lupa subscribe ya. Dah kita penat-penat buat konten. Dah pernah buat short. So korang yang siapa tengok video ni jangan lupa subscribe, like, share dekat kawan-kawan.